Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video yang keempat. Hari ini cikgu ingin membincangkan tentang tajuk yang sama, iaitu pengekstrakan logam daripada bijihnya di bawah isu perlombongan di Malaysia. Apakah penyelesaian dan usaha memelihara kawasan perlombongan? Dalam video ini, kita akan mengupas beberapa tajuk, iaitu cara untuk menyelesaikan masalah dan isu untuk memelihara kawasan perlombongan. Antaranya ialah rawatan air sisa, penanaman semula, sistem saliran yang baik, teknologi hijau, polisi kerajaan, dan kita akan melihat contoh kejayaan yang menggunakan kaedah-kaedah ini. Pertama sekali, kita masih ada harapan walaupun perlombongan membawa kemusnahan kepada alam sekitar. Mari kita lihat cara-caranya. Yang pertama ialah rawatan air sisa lombong. Air sisa dari lombong yang ditapis dan dirawat boleh dikembalikan ke sungai untuk digunakan. Ini adalah contoh-contoh gambar kawasan lombong dan loji yang menapis air dan merawat air ini supaya boleh digunakan dan kembali kepada punca air kita seperti sungai. Yang kedua ialah penanaman semula. Pemulihan alam dapat dilakukan melalui penanaman semula tumbuhan baharu. Bumi akan menjadi semakin hijau. Yang ketiga, mengadakan sistem saliran untuk mencegah hakisan. Longkang dan teres dibina dan dikorek untuk menghalang hakisan akibat air yang membawa tanah, terutamanya ketika hari hujan. Ini dapat mengelakkan banjir lumpur dan tanah runtuh terjadi di kawasan itu. Seterusnya, teknologi hijau perlombongan. Manusia menggunakan teknologi hijau semasa aktiviti perlombongan, iaitu mesin moden yang lebih selamat untuk beroperasi di bawah tanah. Contohnya, jentera-jentera ini menggunakan kaedah moden yang lebih selamat. Seterusnya ialah polisi dan peranan kerajaan. Di Malaysia, kerajaan Malaysia menetapkan undang-undang tentang alam sekitar, iaitu kaedah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Contoh kawasan yang berjaya dipelihara adalah seperti berikut. Kawasan lombong diolah menjadi taman rekreasi. Contohnya taman, tasik dan ladang solar. Sebelum saya mengakhiri video ini, semua kita ada peranan masing-masing untuk mengatasi masalah perlombongan. Bagaimana? Kita akan jumpa perkara ini di video yang kelima. Sekian, terima kasih.